Perdana Menteri batal. So dia kan back to back. Jadi dia doktor check dia tadi, kata berikan nasihat suruh rehat. Jadi hari ni dia terpaksa dia dah siap dah, tapi dia kata mungkin kalau dia teruskan ke naik helikopter ke Pahang hari ini akan memberikan kesan lebih teruk lah pada dia, sebab dia otot dia je. Itu yang memberikan dia sikit kekangan untuk pergi pada pagi ini. Tapi alhamdulillah dia okey. Saya lah pun isilah juga dia patut janganlah terlalu padat, dan hari ini terpaksa di cancel. Tapi dia pertemuan Anwar akan dibuat di lain masa. Ada pergi pemeriksaan konsultan ke doktor? Tak, sekarang ni katanya sebab doktor yang nak akan ikut dari bagi tu dia ada sama. Jadi dia berikan satu penilaian dan dia periksa, dia kata okey, PMX dah makan ubat dan dia perlukan rehat. Kalau berasa rehat, insya-Allah dia akan okey. Sekarang rehat di rumah tak? Ya. Rehat mana lagi?